Model ni padu tau, harga pula mampu milik. Kalau korang nak pasang lampu solar, yang nak pasang tepi jalan banyak-banyak, korang boleh pakai yang model ni. Yang ni model baru tau, harga tengah murah. Saya repeat lagi sebiji. Sebelum ni saya dah pasang dekat sini. Saya gantung dekat bing rumah. Suluh bahagian bawah sini, waktu malam lampu ni memang cerah. Yang paling best, lampu ni walaupun hari-hari korang pasang, tak perlu nak bayar bil elektrik tau. Sebab lampu ni pakai cahaya matahari untuk cas. Yang ni lampu solar guys. Lampu yang tak pakai bil elektrik. Guna cahaya matahari saja untuk bagi lampu ni nyala sepanjang malam. Model yang jenis ni ngam untuk korang gantung dekat tiang lampu macam ni. Sebab dia bagi bracket besi macam ni. Mudah untuk gantung dekat tiang, mudah untuk gantung dekat dinding rumah semua. Sesuai untuk jadi lampu jalan. Nak pasang dekat jalan utama macam ni boleh, nak gantung dekat tepi rumah macam ni pun boleh. Lampu ni padu tau. Bila waktu malam, dia boleh maintain terang macam ni dari maghrib sampai subuh. Sebab yang model ni dia pakai bateri besar tau dekat bahagian dalam. Jadi dia boleh nyala terang sepanjang malam dengan selamba. Dia boleh maintain macam ni lama. Kalau korang gantung dekat tepi rumah, walaupun korang tak ada dekat rumah waktu malam, lampu korang ni tetap boleh nyala cerahkan bahagian tepi rumah. Lampu ni pula jenis automatik, malam dia akan nyala dengan sendiri. Korang tak perlu nak buka tutup dia punya switch. Bila malam je dia detect tak ada cas matahari masuk ke dalam lampu ni, dia akan terus nyala dengan automatik. Jadi kalau korang yang kerap tinggal rumah waktu malam, ada lampu ni baru tak risau untuk tinggal rumah. Tinggal lama-lama pun tak ada masalah sebab rumah korang akan sentiasa nampak macam ada orang. Sebab lampu ni sentiasa akan nyala dengan automatik bila waktu malam. Kalau korang pasang dekat jalan masuk rumah macam ni, bila waktu malam, waktu gelap korang balik, jalan rumah korang akan sentiasa cerah macam ni. Dari maghrib sampai subuh, dia boleh nyala dengan selamba macam ni. Memang padu. Yang jalan saya ni, saya pasang yang model putih. Masa saya beli model putih ni, model hitam ni belum keluar lagi. Kalau model hitam ni dah keluar, saya akan beli model ni sebenarnya. Sebab harga dia sama dengan model putih. Tapi yang hitam ni lagi padu tau. Korang dapat lampu saiz besar. Lampu pula banyak dekat bahagian sini. Dia ada kiri, kanan, atas, bawah semua. Dan lampu pula jenis pakai reflektor. Yang pakai reflektor macam ni baru dia lebih terang. Baru cahaya dia tu lebih luas. Kalau yang ni keluar awal, saya pakai semua yang ni dekat jalan sini. Yang ni lagi padu tau. Dia sama saja model ni boleh gantung dekat tiang lampu. Bracket putih dia ni sama. Dia punya mounting lubang dia tu sama, mudah untuk korang pasang. Kalau korang tengok lampu dia tu penuh body lampu macam ni. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang terang. Jenis pula pakai reflektor, cahaya dia tu lebih luas dan lebih terang. Lampu LED pula banyak dekat bahagian dalam. Dan dekat bahagian sini dia ada sensor tau. Nak pakai sensor boleh, tak nak pakai sensor boleh. Kalau korang gantung dekat jalan utama macam ni, tak payah pakai sensor. Biar je lampu ni nyala terang sepanjang malam. Tapi kalau korang nak pakai sensor, lampu ni dia akan nyala dalam mood standby. Dia akan nyala malap sepanjang malam. Tapi bila dia detect ada pergerakan, dia akan terus nyala dengan full brightness. Memang ngam kalau korang nak pasang dekat belakang rumah. Kalau lampu ni nyala, maksudnya ada pergerakan. Dia boleh detect macam-macam. Binatang boleh, penyamun boleh, apa-apa je benda yang bergerak, dia akan terus nyala. Kalau korang nak pasang dekat tepi rumah, korang boleh kesan kalau ada pergerakan. Memang ngam. Kalau lampu ni terus nyala dengan terang, penyamun pun lari tak cukup tanah. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang padu, harga dia mampu milik, sesuai untuk gantung dekat tiang lampu, korang boleh pakai yang model hitam ni. Yang ni lagi padu. Harga bajet tapi korang dapat kualiti yang mantap. Korang boleh cek lampu solar yang hitam ni dekat link video.